Assalamualaikum Ali. Tak bagi. Pak cik ada kat kebun ni. Ni nak bagi tahulah ni. Kalau boleh datang kebun, hantar budak kerja. Ni pak cik rasa dah pesan dah itu hari. Pak cik dah pesan. Kayu-kayu ni longgok betul-betul tepi tebing sepadan. Sepadan apa tu? Sepadan rujak sungai tu. Jangan longgok atas tanah pak cik tu kan. Jangan longgok atas ni, yang ni apa tu, ni kan ni jangan longgok atas tanah pak cik ni. Memanglah patutlah macam tu kan, tapi itulah pak cik minta tolong longgok kan betul-betul tepi tebing rizak sungai tu kan. Ni pun samalah ni. Yang tu pun samalah ni. Ni pun pokok jering ni pun nanti pak cik potong-potongkan dia. Nanti tolong apa tu, longgokkan betul-betul tebing rizak sungai tu. Longgok betul-betul bawah dia. Jangan longgok atas tanah lah, tanah sepadan pak cik. Boleh. Sampai ke pokok buluh tu. Pokok buluh dengan pokok lansak tu. Pokok lansak tu. Sampai situ. Ya. Longgokkan dekat dalam apa? Dalam rizak sungai tu. Nanti kalau pak cik nak memerun pun, pak cik merun dalam rizak sungai tu lah. Ya. Tolong Ali. Yang satu longgok, 2 longgok, 3 longgok, 4 longgok, 5 longgok yang dekat sana tu lah, yang tak kumpul lagi, yang dekat buluh tu. Kumpulkan dia betul-betul dekat rizak sungai tu. Jangan longgok atas